hari ini adakah kuat beramal? Itu tajuknya. Untuk itu saya kongsi satu dengan tuan-tuan hadis simple sahaja, kesimpulan kepada hadis Nabi yang banyak untuk membina asas manusia, anak cucu tuan-tuan dan saya. Yang pertama, Nabi kata an yuhsinu ismuhu, perelokkan nama dia. Hari ni kita ambil ringkas pada nama. Jangan nama ni walaupun Nabi suruh pilih nama yang baik sebab di akhirat akan dipanggil dengan nama baik, Nabi dah bagi guideline dah. Lepas Nabi kata namakan dengan nama baik, Nabi habaq nama baik itu ialah nama Nabi. Lepas tu Nabi bagi contoh Abdullah, Abdul Rahman, maknanya nama-nama macam tu yang sangkut dengan sifat Allah. Nama Allah 99, itu nama bagus. Nabi bagi guideline. Kita hari ni reka. Tolong ikut guideline tu. Sebab ada nama yang elok, bila tersilap kita sebut dia kembali nama tak elok. Contohnya beberapa nama. Azura. Azura dengan Hamzah maknanya yang suka musafir, suka berjalan. Kalau Azura maknanya tai unta kering. Tengoklah masa tarik lagu Azura tu macam mana. Kalau Azura itu bagus. Kalau memuja tai unta lah. Nah, nampak? Itu contoh-contoh mudah saya bagi. Contoh-contoh mudah saya bagi. Nabi sebut nama perelok. Kalau betul sampai tahap kena tukar, pergi tukar. Pergi tukar. Sebab Nabi sebut akidah kita, Nabi mesti tak buat salah. Petua Nabi mesti betul. Kedua, wa adabuhu, dan tolong ajak mereka beradab. Kita semua beradab. Ketiga, wa yu'allimuhul kitab, ajarlah mereka Al-Quran. Saya minta ampun, minta maaf. Hari ni saya tahu bila kita bincang, kita selalu pergi yang paling lemah tadi. Apa dia yang paling last sekali tadi? Amalan kita yang paling apa dia? Mak bapak yang mana tak boleh ajak anak Quran, hantarlah mereka ke sekolah-sekolah Quran. Tak boleh kita melanggar Nabi punya pantang larang. Nabi bagi petua pada kita. Keluarga nak cantik, nak bina generasi, ajak mereka Quran daripada mulut mak bapak. Please tuan-tuan, Bandar Seri Putra bukan tempat kolot. Kita belajar, kita ajak mereka. Tolong ajak keluarga kita Quran. Tolonglah. Memang guru agama banyak, guru Quran banyak, tapi Nabi bagi petua. Nak bina generasi, hormat tu akan sampai bila mana mak bapak yang ajakkan Quran. Okey, 3. 4. Yang ni saya susah sikit. Saya sendiri pun susah. Apa dia? Wasibah, berenang. Saya pun tak pandai berenang. Hak ni lemah. Bapak saya ajak saya pergi tengah laut, teriak tak kira. Sampai besar tak arti. Lepas tu bila nak berenang, hanya pandai berenang setempat je tuan-tuan. Yang ni kena bentuk tuan-tuan. Hak ni kena bentuk. Nabi sebut, Nabi tak salah. Rimayah, memanah. Ni kena suburkan. Nabi sebut. Petua Nabi sebut. Rimayah kena ada. Maaf, barangkali mungkin rumah-rumah kita yang mana ada tempat parking lot sikit, yang mana yang ada, atau rumah tak kisah, kita anak kita berjiran, siapa yang ada ruang sikit, ada kan macam mana, saya pun kena buatlah benda ni tuan-tuan. Nabi pesan petua ni. Wa alla yarzuquhu illa tayyibah. Yang kelima, janganlah suap dalam mulut keluarga kita rezeki melainkan rezeki yang halal. Nabi sebut. Dan yang terakhir, wa yuzawwijuhu in adraka, kawinkan mereka bila dah sampai umur. Kawinkan mereka ni, ini nasihat saya yang baru kahwin 6 tahun. Ilmu tak banyak. Cuma sebab orang macam saya yang duduk di fasa zaman muda tu, zaman lah punya ujian kuat lah tuan-tuan.
Kahwin ni kan dia ada kaedah dia, syarat dia. Boleh buat, maaf ya kalau saya sebut, maaf ya, jangan sensitif, jangan sensitif, ni bincang sahaja. Kalau kata kena kahwin jenis kahwin gantung, kahwin boleh naik motor sekali apa semua, tapi masing-masing masih balik rumah mak bapak, buatlah lagu tu tuan-tuan. Sebab naik motor tu tak berdosa kalau dia dah kahwin. Terapkan ilmu pengajian pada mereka. Bagi syarat, jangan mengandung selagi tak mengaji 3 ilmu. Bagi dia syarat. Buatlah lagu mana pun tuan-tuan. Yang ni kita kena bincang dalam kampung kita. Sebab kita sendiri pun nampak perang. Tu tak kira lagi anak-anak kami di kuis. Kita di muka bumi ni bukan suruh tengok saja. Kita ada kerja. Tuan-tuan kena tolong tegur anak-anak kami kalau anak-anak kami salah. Kena tegur. Tuan-tuan kena tegur. Sebab kalau tidak, Nabi dah bagi tahu dia tak turun bala dekat seorang, dia bagi kat kita satu kampung. Sedangkan kita semua pilih tempat ni sebab kita yakin tempat ni aman. Boleh jadi ada di kalangan kita yang pilih tempat ni lepas dia sembahyang sunat. Benda tu kita kena hargai. Kita kena cherish. Kita kena jaga kampung kita. Okey, itu 6 cara Nabi bagi tahu cara membina generasi. Nak saya ulang sekali lagi. Yang pertama, bahasa Melayu terus. Yang pertama, perelokkan nama mereka. Kalau nama dah elok, elokkan panggilan mereka. Nama yang baik saya bagi tahu, Nabi bagi tahu. Pertama yang ada macam nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Qadir, Abdul sebagainya. Yang kedua, nama-nama Nabi. Ingat, nama Nabi Allah pilih. Sebagai contoh, Nabi Yahya. Allah bagi tahu dekat Nabi Zakaria, Allah kata apa? Ayyubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Awal surah Maryam. Yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Aku akan bagi kamu berita gembira dengan anak kamu nama Yahya. Allah bagi tahu dah nama anak hang Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama ni tak ada orang pakai sebelum tu. Aku jaga nama tu untuk anak hang. Bayangkan kalau kita pilih nama yang Allah pilih. Allahu Akbar, anak-anak tuan-tuan A1 dah. 1. 2, adab. Tolong tekan adab. Ingat yang ni tadi. Tolong ingat yang ni tadi. Okey, bukan ulak tedung selah. Ingat 2 tadi, penaik. Sayang orang muda, hormat orang tua. Naik sekali, seiring sejalan. 2. 3, ajakkan mereka Quran. Hari ni kita duk bincang pasal hadis, sahih tak sahih, sahih tak sahih, sampai orang pun hantar anak pergi mengaji hadis. Quran tak ajak. Nabi suruh ajak Quran dulu, akidah dia akan mantap. Perbincangan kita hari ni, terjemahan untuk tua pun kita pakai ayat Quran. Terjemahan untuk dunia sudah tua pun kita pakai ayat Quran. Kalimah tua pun pakai ayat Quran. InsyaAllah perbincangan kita tak sesat. Ajak mereka Quran. Paling bagus ayah dan ibu. Hak ni nanti naik. Saya duduk sepentas dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Tajuk dia Quran. Dia pegang mikrofon, dia duduk menung masa mula dia nak cakap. Dia kata apa? Orang yang paling saya terhutang budi, dan saya yakin walaupun saya tak nampak, tapi saya yakin pahala saya akan sampai kepada dia setiap kali saya membaca Quran, kerana dialah orang pertama mengajar saya Al-Quran. Itu adalah ibu saya. Dahsyatnya. Dahsyat. Kan saya khutbah sini pun saya cakap, saya ceramah sini pun saya cakap, pentas ni bukan saya punya, mimbar ni bukan kami ustaz-ustaz punya. Boleh jadi anak tuan-tuan pun akan jadi tang sini. Kita akan jadi syok bila dia sebut ayat macam tadi. Setiap kali saya membacakan Quran, saya yakin pahala akan sampai kepada mereka, kerana mereka yang mengajarkan saya Quran, ayah dan ibu saya. Oh, gelia dah, syok. 3. 4, sibah, berenang.
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, memanah, 6, memberikan rezeki yang halal, 7, mengahwinkan mereka. Tolong bincang tajuk ni maaf tajuk kahwin ni selalunya kita kata ni tahun 2019. Maaf tuan-tuan pun tahu ilmu di hujung jari, semua benda merepek di hujung jari. Saya sebut 3,000 orang responden, 3,000 orang responden perempuan remaja. Ini Ustazah Isfadiah yang beritahu saya. Dia yang buat kajian itu. 3,000 responden perempuan. Kesimpulan daripada responden itu punya maklumat, pensyarah itu membuatkan kesimpulan. Apa dia? Daripada 3,000 ini, jumlah masa mereka berzina adalah setiap minggu. So saya bagi tahu, bila mai tajuk kahwin, kita akan pergi kepada hadis Nabi, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa in lam tastati' fa 'alaika bis-shaum. Hai orang muda, kalau ada kemampuan kahwin, tak ada usah. Kita suka pi yang tak ada tadi, tapi saya bagi tahu, jangan kata orang lain, kita pun susah nak usah. Kita pun susah nak puasa. Maaf, apatah lagi hari ini budaya makan adalah budaya nombor 1. Orang pergi mana tangkap gambar makan, nak buat pesta, nak buat ceramah, ada makan. Makan ni jadi nombor 1. Takkan pula orang yang gelojak hawa nafsu dia itu kita suruh dia puasa. Kena bincang tajuk ni, bantu anak muda kita. Kita mau tak mau, saya dengan tuan-tuan, saya dah kahwin, tuan-tuan dah kahwin, kita akan mati, kita akan selesai. Mereka yang akan teruskan generasi kita. So saya mohon, tolong bantu mereka. Sebab bila orang macam saya yang dah kahwin 6 tahun ni, bila saya duduk saja-saja pun saya jadi mental block. Saya sendiri tak tahu macam mana nak solve problem tu. Kesian mereka tuan-tuan. Jual diri, sugar daddy, sugar mommy. Kesian tuan-tuan dekat universiti. Ni cakap lecturer universiti ni. Kesian tuan-tuan. Please, tolong bincang tajuk ni. Tolong bincang tajuk ni.